Adapun Allah Ta'ala ni dak, sakit pun dak, mati pun dak, demam pun dak belaka. Nak sakit gua nak moga dia Tuhan. Kalau Tuhan sakit, orang tidak panggil Tuhan, orang panggil makhluk. Karena Tuhan ni tak ada sifat naqais, sifat kekurangan tak ada bagi Allah. Baik sakit, baik mati, baik apa semua ni sifat kurang. Semua sifat kurang ni tak ada bagi Allah. Semua comel belaka. Jadi dia sebut wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekiranya bila aku sakit pada kamu manusia, tak ada orang lain boleh menyerahkan penyakit tadi kecuali akulah Allah yang boleh menyerahkan penyakit tadi. Lain pada aku tak boleh. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan sekiranya aku nak bajikan pada kamu, nak molek, nak baik, nak comel pada kamu, maka itulah kekuasaan aku di atas tiap-tiap sesuatu, kata Allah. Maknanya hak comel baik, hak jahat baik, hak molek, hak uduh, semua Allah Ta'ala boleh bui, boleh tarik, orang lain tak boleh. Dalam ayat lain kita sebut, kita baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita baca semua kadang-kadang zikir lepas semaya. Tuhan kata hak kerajaan ni hak aku. Aku nak melia kat orang boleh, nak jatuh orang boleh, nak musnah orang, nak buat mudarat kat orang, semua Tuhan boleh buat belaka. Karena Tuhan ni berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu hak dia buat atas dunia ni. Itulah kehebatan Allah. Jadi semua benda baik, benda jahat, benda segar, benda sakit ni adik kakak, tak ada orang lain boleh buat, tak ada orang lain boleh bui, melainkan Allah Ta'ala lah yang buat segala-galanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Kemudian ayat terakhir baru ni dia sebut semua atas dunia ni hamba Allah Ta'ala belaka. Cina pun hamba Tuhan, Keling pun hamba Tuhan, Melayu pun hamba Tuhan, orang asli duduk dalam rok mana pun semua hamba Allah. Wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha bijaksana dan al-khabir. Dia tahu semua benda yang kita buat atas dunia ni. Itu kesimpulan ayat dulu. Jadi nak ayatnya semua makhluk Tuhan atas dunia ni hamba dia belaka dia sebut. Semua manusia, Cina ke, Melayu ke, semua sekali hamba Allah. Tiba-tiba lah ni orang kecek tak boleh nak jalan Islam atas dunia kerana masyarakat majmuk. Siapa dia ajar kamu? Tak boleh nak jalan Islam kerana masyarakat majmuk, kerana ada Cina, ada Melayu. Cina siapa dia buat kalau tak Tuhan? Keling siapa dia buat kalau tak Tuhan? Artinya bila Cina Tuhan buat, Keling pun Tuhan buat, artinya Islam ni mesti layak, mesti kena dengan Cina baik, dengan Melayu baik. Tiba-tiba orang lain duk kecek, tak boleh nak jalan hukum Islam kerana masyarakat majmuk di Malaysia. Ini fahaman karu adik kakak tuan-tuan rahmati Allah. Kerana Islam ni tidak hak kita, hak Tuhan. Kalau Islam hak kita, barulah kita kata tak boleh. Tapi bila Islam ni hak Tuhan, maka semua layak. Baik Cina pun boleh pakai Islam, baik Melayu pun boleh terima Islam, dan semua makhluk Tuhan ni boleh terima agama Islam kerana agama yang diiktiraf oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan ayat dulu. Hari ni pula yang dia sebut, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Hei Muhammad, cuba mu tanya manusia, siapa dia kah orang yang kamu nak ambil jadi saksi, yang mana dia ni kuat bagi kamu? Siapa dia? Cuba mu tanya, hei Muhammad. Mu tanya orang ni, mu nak ambil siapa dia jadi saksimu, yang menyebabkan saksimu ni kuat. Siapa dia? Tak ada orang lain, qulillah, melainkan Allah lah yang jadi saksi bagi kamu. Syahidun baini wa bainakum. Allah ni jadi saksi antara mu dan antara aku. Nabi sebut Tuhan ni jadi saksi antara kita dengan dia. Tuhan ni orang panggil bos, tukang yang buat langit bumi. Allah ni nak kecek dengan kita manusia tak boleh. Kerana kita manusia ni tak faham. Kerana maha hebatnya Allah, maha sucinya Allah. Maka oleh kerana manusia tak faham bila nak kecek dengan Tuhan, sebab itulah dia kirim seorang Nabi atas dunia, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman tak ada dah. Nabi lepas daripada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dialah Nabi yang paling akhir sekali di akhir zaman. La nabiyya ba'di, tak ada dah Nabi lepas pada aku.
Barang siapa yang mengaku ada lagi Nabi lain lepas Nabi Muhammad, fahuwa kafirun. Orang tu jadi kafir lah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-iyazubillah. Jadi Tuhan sebut, hey Muhammad, cuba mu tanya orang, siapa dia kah yang nak jadi saksi bagi kamu? Yang mana saksi ni kuat bagi kamu? Siapa dia? Tak ada orang lain. Qulillah, melainkan Allah lah. Syahidum baini wa bainakum, yang jadi saksi antara kita dengan orang lain. Nak rayaknya tuan-tuan, saksi-saksi ni maknanya kalau rukun nikah ada 5 perkara. Tuan-tuan nak nikah, dia ada 5 perkara. Tu imam soal, tu imam sebut rukun nikah ni 5 perkara. Pertama, laki-laki. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, saksi. Yang keempat, wali. Yang kelima, ijab dan kabul. Baik, orang yang nak jadi saksi dengan wali ni, orang tak semaya tak boleh. Orang tak semaya tak boleh jadi saksi, jadi wali. Orang tak puasa tak boleh. Orang fasik, orang menjauhkan dosa tak boleh nak jadi wali atau saksi bila nak nikah. Dunia lah ni kadang-kadang jadi wali pok tak semaya pun ada. Nak nikah pok tak semaya, kadang-kadang pok saudara tak semaya, adik-beradik tak semaya. Bila orang jadi wali, jadi saksi orang tak semaya, nikah tadi hukumnya zina. Ni dalam kitab sebut. Bila nikah tadi hukum zina, dia boleh anak juga, anak zina. Sampai suk kiamat pun zina keturunan dia. Na'udzubillah. Tu Nabi sebut dalam hadis. Sebab itulah adik kakak, nak mengelak daripada zina ni lah syarat nak jadi saksi wali ni, kena orang semaya, kena orang juruh, orang puasa, orang yang tidak mengejarkan dosa besar pada Allah, barulah boleh jadi wali atau saksi. Jadi Allah Ta'ala ni, oleh kerana Tuhan ni suci, maka layaklah dia jadi saksi bagi kita. Kerana Tuhan ni pelawak pun tak ada dia, Tuhan ni tak ada buat dosa besar. Nak buat dosa besar mana muka dia Tuhan? Kalau Tuhan curi, kita tak panggil Tuhan nak curi mana muka dunia hak dia dah. Nak curi apa muka hak dia? Curi-curi ni baru orang. Kalau barang duk rumah kita panggil curi ke tak? Curi apa muka hak kita? Orang panggil curi. Misalnya kita beli kereta, di rumah kita ada kereta lah, ada TV lah, ada PT, tiba-tiba kita ambil, bukan curi muka hak kita. Tuhan tu lah, lagu tu juga. Tuhan ni muka bumi ni hak dia, langit hak dia. Dia nak guna lagu mana ikut dia, muka hak dia. Tu dia. Sebab itulah Tuhan ni curi pun tak ada dia, zina pun tak ada dia, minum arak ke, buat dosa besar, Tuhan ni tak ada belaka, suci belaka daripada segala sifat hak tak layak bagi Tuhan. Maka sebab itulah layak Tuhan ni syahidum baini wa bainakum, jadi saksi bagi kita dan antara orang lain. Tuhan ni oleh kerana dia suci, tak ada sifat hak kekotoran, sifat naqais kita panggil, sifat kekurangan, tak ada belaka pada Allah, maka layaklah dia jadi saksi bagi kita, tuan-tuan rahmati Allah. Adapun kita manusia ni nak jadi saksi, kilah lagi. Kadang-kadang ada semaya, kadang-kadang ada orang ni tak semaya, kadang-kadang ada orang ni buat dosa besar, kadang-kadang tak. Artinya susah nak pilih orang ni jadi saksi atau wali dan sebagainya, tuan-tuan rahmati Allah. Itu dia benda. Adapun Allah Ta'ala suci daripada segala sifat uduh, maka sebab itulah layak Allah jadi saksi bagi kita manusia. Habis. Masa Tuhan buat kita dulu, masa beripung pada Tok Adam, ni cerita dalam hadis Nabi sebut. Manusia ni Tuhan buat keturunan semua yang ada atas dunia ni daripada Nabi Adam alaihimussalam. Ketika Tuhan beripung semua air mani pada diri Tok Adam dan Siti Hawa, ketika tu Tuhan tanya dah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, dalam ayat Quran tersebut. Ketika Tuhan prepare lagi kita manusia ni pada diri Nabi Adam dengan isteri dia Siti Hawa, ketika tu adik kakak Tuhan tanya dah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Siapa dia kah Tuhan kamu semua, hei manusia? Kita ni tak tahu duk mana lagi. Jadi ke tak jadi tak tahu lagi. Tuhan tanya dah soalan ni, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Hei manusia, siapakah Tuhan kamu? Semua manusia jawab, qalu bala syahidna. Tak ada orang lain melainkan mu ya hei Tuhan, jadi saksi bagi aku. Kita mengaku Tuhan, tiba-tiba besar molek manusia ni nyelawai Tuhan. Inilah pelawak orang panggil, munafik orang panggil. Sebab tu manusia ni banyak jenis munafik. Munafik mana luar comel, dalam huduh. Luar nampak Islam, hakikat dalamnya kafir pada Allah. Luar dia comel, semayalah, posalah, tapi hati dia kufur pada Allah, syirik pada Allah, ada benda lain pada Allah.
Maka orang ni orang panggil munafik.